Lah, MB Kedah lantik Cina jadi pengerusi Kedah Agro. Majlis Kedah Agro ni hanya tulisan Cina. Puak-puak pandap main lagi, geng. Depa ni bukan ada kerja. Kerja duk buat fitnah, nak melaga-laga main sentimen antara kau. Inilah kerja puak-puak pandap, geng. Sebenarnya Kedah Agro ada buat JV kerjasama dengan sebuah syarikat Ausin 18 Sendirian Berhad. Syarikat kerjasama Kedah Agro dengan Ausin 18 ni, geng, dinamakan Kedah Agro Ausin Berhad KAAB. Syarikat KAAB ni JV antara Kedah Agro dengan Ausin 18 ni menerima pelaburan dari satu entiti dari wilayah Fujian, China yang dihadiri oleh timbalan gubernur mereka. Upacara ni pun dihadiri oleh Prof. Haim Hilman, Esko Industri dan Pelaburan. Geng, Kedah Agro ni pengurusi dia Melayu, Tuan Ismail Zain. Yang dimaksudkan dengan pengurusi seorang Cina tu adalah syarikat kerjasama antara Kedah Agro dengan Ausin 18 ni. Datuk Seri Ui Bun Siang, dia ni ada 75% pegangan saham dalam syarikat kerjasama ni. Manakala Kedah Agro ada 25% pegangan saham. Jadi, dialah lead. Kita jangan tersilap identiti pula, geng. Syarikat ni nampak macam sama. Dan untuk pengetahuan hampa, Kedah Agro ni sendiri, dia ada 3 syarikat yang dia dah JV. Syarikat strategik lah. Dia macam ni, geng. Kita, kalau nak ada satu kepakaran intensif secara cepat dan meminimumkan kerugian di atas satu-satu pelaburan, kita dah buat apa, geng? Selalunya, kita JV dengan syarikat yang dah ada pengalaman yang luas, rangkaian yang ramai, supaya kita dapat minimumkan kerugian dalam apa-apa pelaburan. Di samping, kita dapat belajar dengan cara paling cepat ilmu sesebuah perniagaan. Itulah yang dibuat oleh Kedah Agro ni, geng. Aku difahamkan, Kamjat ni, Mahan, dia bekas adun pandap, geng. Puak-puak pandap ni, geng, memang nak main sentimen, nak melaga-lagakan kaum saja mereka. Bukan boleh hidup harmoni. Tengoklah puak-puak pandap jaga Kementerian Pertanian macam mana. Beras hilang 2 tahun, weh. Beras tempatan pergi mana? Suruh jaga beras pun nampak tak boleh. Lepas tu nampak nak menyebok pula dengan kerja-kerja orang, dengan usaha-usaha untuk bawa income kepada negeri. Lepas tu, kalau nampak tengok dalam Malaysian Forward ni, 3,000 ekar tanah yang dikatakan kerajaan negeri bagi dekat syarikat Ausin ni adalah salah. Itu fitnah, geng. Tanah 3,000 ekar tu adalah milik Ausin tu. Tak diberi oleh kerajaan negeri, geng. Memang tanah dia. Dia memang ada dah tanah tu. Sebab tu kita JV dengan dia. Jangan percaya dekat ni Malaysian Forward ni. Memang lidah fitnah, geng. Untuk mengetahui hampa, hak ni memang lidah rasmi untuk memfitnah Perikatan Nasional, especially kerajaan PAS. Siap tangkap gambar dalam upacara tu hanya semata-mata ada tulisan Cina. Salah. Ni hampa tengok ni bukti dia. Dia ada dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Sebab ini adalah program antara negara, antara bangsa. Kami bukan duk bagi pelak dan daga dekat Presiden China. Yang macam bos busat pandap ni buat. Dah nak jadi ala-ala kongsi gelap dah aku tengok, weh. Punya tak tahu arah depan ni memerintah. Jadi, geng, apa faham lagi tu? Okey? Jangan termakan, geng, dengan fitnah-fitnah yang dibawa oleh puak-puak khadam dan balaci kufar harbi ni, geng. Okey, geng, kalau ada apa-apa, komen kat bawah. Depa yang tak erti pemerintah, depa kita